Masak rendang. Kari ni. Kari ni. Pecah rendang. Letak santan guys. Dekat bawah tak? Kita buat rendang kari lembu. Buat rendang lembu dah. Santan kan? Santan itu. Cair kan? Tak boleh cair. Maju. Santan ni memang cair. Memang cair santan ni. Santan. Kat air. Besok nak buat kenduri buat hari raya. Yang kedua. Ubi pun ada. Ini tukang buka ubi. Tidur dah. Ni kecil tak tidur lagi. Kita tengok lemang kan. Kejap. Tengok rendang kejap. Yang ni tinggal 4 batang tadi dah letak dekat rumah. Lambat rakam dah guys. Ada yang berborak tunggu malam. Kita tengok proses buat rendang tadi. Tu dia. Terisi dengan pencet rendang. Santan. Main kita dah itu. Boleh tambah santan hak tu boleh juga. Kita main masak-masak guys. Masak. Ini owner dia guys. Tukang masak. Stay tune. Kita masak gunakan santan kara. Santan lain tak best. Kita guna santan kara. Kara sedap guys. Dia cari kan. Boleh pisau tadi. Sodah pisau. Bahan-bahan pun ada sini semua. Ada situ pisau tu. Sekejap. Kita pakai ni. Serbuk rendang kaki ayam. Tu dia. Masuk air pula yuk. Lagi. Tak apa, habis tu pun. Dia berlemak. Sampai kan masuk pula air dalam tu. Masuk 1 kotak je air. Kotak. Air mineral guys. Biar rasa dia unik sikit. Air sejuk pun boleh juga. Kau potong bagi habis mulutnya. Boleh letak air dalam ni. Kita jangan bazil santan guys. Sekarang ni zaman apa? Madani. Semua kita kena ekonomi. Tambah air sikit guys. Okey. Kita menunggu mendidih baru kita letak bahan lain. Ni yang tinggal sikit untuk jamah-jamah tadi. Bihun. Ni kari apa ni? Kari daging. Daging besar. Orang asli sini yang tahu apa maksudnya daging besar. Yang ni terimi juga. Ini kasar sikit. Ini lauk pauk. Lauk apa ni Becu? Lauk besar kan? Lauk besar. Lauk besar. Ini lelabi. Ni lelabi. Yang ni yang special guys. Yang ni macam biasa lah ikan. Itu ikan sungai. Ikan sungai. Sedap.
Ini guys. Dia kena kacau, kalau tak kacau dia boleh hangus kat bawah. Esok ajak beli, esok tengok. Belah umur tu khabar benda apa tu? Ni dagingnya. Belah kurma tak tahu apa je. Sama je rasanya. Kalau tebut hak ori itulah. Sampai. Ini lauk besar. Orang sini je yang tahu apa lauk besar itu. Bukan babi ya. Ini besar. Menunggu malam. Budak, ini budak. Budak. Pemikai. Untuk besok. Komen tu masak dengan kadang ni tak baju. Tak apa. Bukan yang pakai apa tu, baju. Jadi penting masakan. Masak kampung ni. Masak kampung ni. Mendidih lah. Letak garam pula guys. Ni chef kampung guys. Garam. Ajinomoto. Kita masak dekat kebun guys. Kebun ni kena happy sikit. Dekat kebun ni sedap sikit, happy-happy. Kita tunggu guys. Tunggu dia betul-betul dah mendidih dengan betul, baru kita tengok letak daging macam mana. Sebelum tu kita pergi orang kat pondok sana buat apa? Ketupat. Mana ketupat? Buat apa tu? Buat apa? Masak tu. Masak ayam. Daging ayam. Lalu ya. Pulut ni tak pulut. Nak pulut. Oh, dia ambil lama buat benda. Ini masak ayam. Buat inti pulut guys. Inti pulut. Pulut ni. Tu dia. Santan. Yang tu kita pakai apa? Ketupat dia. Ketupat. Tu dia. Daun palai. Dia mak hitam itu. Simple. Tengok cara. Simple kan dia. Buat ketupat. Ketupat segitiga dia. Tu guys macam gitu. Tu simple je guys. Cari ke mana tu paling? Kami malam. Nanti kamu buat kan awak ambil ya? Yalah. Dia macam itu. Yang ni untuk simple je. Pulut letak dalam tu kan. Pulut dalam tu lah. Nanti wajib buat kau awak itu ke? Okay. Kita tunggu kasih ya. Proses seterusnya. Ini kolam guys. Ini macam-macam ikan dalam ni. Bukan kecil je. Tapah pun ada, haruan, belangka semua ada. Ikan sepat pun ada. Mini kolam. Ini kebun guys. Buat malam tak kelai. Besok siang baru kita tunjuk dari sini macam mana. Macam tu kita tengok ni balik. Kita pusing sana pusing sini guys. Ni. Kita tunggu proses dulu selepas itu guys. 15 minit lagi. 15 minit lagi baru kita masukkan daging.
Okey guys, kita letak daging guys. Jangan kecam guys ya. Ini halal. Daging tadi kita rebus dulu biar dia lembut gitu. Masak malam ni untuk besok guys. Besok baru kita buat tandoori besar-besaran. Bau pun sedap guys. Ini rendang besar. Ni tak lama ke baju ya sebab dia dah tu dah. Ni tak lama. Cuma kata orang kita bagi pekat gitu. Bagi pekat. Ni kita bagi garing guys. Simpan besok pun dia tak basi. Okay, kita pusing-pusing ke belakang dulu guys. Tengok. Lepas tu balik sana lagi. Kita tengok orang buat ketupat segitiga. Nampak tu tak banyak. Tak apa. Ya banyak. Slow-slow. Cari-cari dulu. Lapar. No. Kucing. Itu cara-cara dia. Itu yang pertama. Buat mercun ketupat. Buat mercun ketupat guys. Ini kalau meletup kenyang terus. Koyak tadi koyak. Besar ya? Besar sangat. Besar lebih pula ya. Ya, besar. Tadi kita udah besar. Ayam. Pulut tempe santan di situ ya. Tempe santan dan ayam. Ini ownernya. Santan. Mengalah. Daging ayam tadi. Ada bagi dia tu. Anaknya. Tambah lagi pulut. Kat dia. Kagak. Boleh. Nak makan hari? Nak makan sana? Jangan makan dulu. Lipat sana, lipat sini. Siap. Gas ha, gas tidak. Siap dah. Itulah cara-cara dia guys. Kita buat ketupat meracun segitiga. Okay, kita balik sana lagi guys. Itu bincang-bincang apa guys. Bakal awal malam esok ni. Mungkin ni. Bakal malam esok lah bakal awal. Serapan. Ya kau duit bawa anak ke mana. Ini tak tidur lagi ni. Lari untuk marco waktu berapa? Untuk bakau. Ya, jadi terdapat lah. Tidak datang ke situ. Besok tahu ada lain tempat jemputan tahu ah? Iyalah, Buat buatan. Gimana suruh masuk? Dengan lock masanya.
Tu tak masuk. Ha? Mak adik tengok. Tak tahu lah. Mak adik makan ni. Ni. Tu ambil dia tu. Ambil dia. Mana? Ni tu. Motor dia tadi. Rendang. Kejap lagi masak guys. Kita bagi dia garing sikit. Garing ni. Dah garing. Untuk garing pun yang masak. Tapi lauk ni betul lembut awak ni. Ya. Macam masak air semalam pun dia masak bukan masak lebih lama kan untuk omeh bawa apa benda masuk aja. Mak Duit, mak tu bawa tu kan, tu mak Duit masak lembut tu. Tak besar tu kemain garing. Mungkin tak ada besar pun, mungkin jarang dia lah kan. Kalau sepadu awak padu dia ni. Tu. Tunjuk muka. Slow guys. Nenek. Nenek. Tu dia. Ni untuk besok guys. Ada nenek, ada budak-budak bukan dia nak belajar tahu. Itulah budak-budak ni. Nenek je buat. Okay guys, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa di next video.